Kapal terbang patah balik hanya semata nak ambil seorang jemaah yang namanya Amir. Inilah kisah yang menginsafkan, menyedarkan, mengujarkan kita semua, yang mana ada seorang hamba Allah dari negara Libya namanya Amir, yang mana beliau adalah salah seorang yang juga nak melaksanakan ibadah haji pada tahun ni. Akan tetapi dia antara rombongan yang lah hujung-hujung ni sampai di airport. Cuma dekat airport tu ada isu sikit lah, isu teknikal berkaitan dengan dokumen apa lebih kurang lah, yang menyebabkan agak tersangkut dan agak masa tu jadi lambat sikit. Sedangkan kapal terbang dah mula terbang, nak mula berangkat dah. Tapi dia pula dalam keadaan macam tu, kalau nak diikutkan, sampai ada yang pujuk dia, baliklah, memang tak ada rezeki lah kau nak pergi haji tahun ni, baliklah. Sampai pihak penerbangan pun ada yang kata pada dia, memang dah tak ada rezeki kau nak pergi haji tahun ni, balik sajalah. Tak. Amir tu tetap berkerah, dia duduk juga di airport tu, dia tunggu dengan penuh keyakinan bahawa dia tetap akan dapat buat haji pada tahun ini. Masya Allah, orang lain setengah itu balik dah, kalau tak ada harapan jadi balik je lah. Sedangkan di pihak kapal terbang pula dah berlepas. Kali pertama, mula-mula kapal terbang tu didapati katanya ada masalah berkaitan dengan enjin. Ada masalah dekat bahagian enjin. Patah balik. Terbang semula. Kali kedua terbang, masalah yang sama kembali berlaku. Katanya ada masalah dekat enjin ke bahagian teknikal pada kapal terbang tu lah. Cuma berlaku pada kali kedua ini, kata pihak kapal terbang, kita takkan terbang tanpa Amir. Maknanya apa? Maknanya ini semua Amir punya doa ni. Kita kena patah balik, pergi ambil Amir, dan memang sungguh. Sampai saja airport, ambil Amir tu terbang bersama, selamat sampai ke Mekah, sampai ke tanah suci Mekah. Masya Allah, Masya Allah. Sedikit sebanyak kisah ringkas yang saya ceritakan ini memberikan gambaran kepada kita bahawa apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan itu sememangnya nyata. Al-ghazi fi sabilillahi azza wa jal wal hajj wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabuhu wa as'aluhu fa'atahum. Kata baginda Nabi, orang yang berjihad buat haji dan umrah ialah wafdullah, iaitulah tetamu-tetamu Allah. Itu diundang oleh Allah dan mereka pun memenuhi undangan Allah. Jemputan Allah itu mereka penuhi. Dan apa jua yang mereka pohonkan, mereka doakan, Allah akan perkenankan. Dan ini, apa yang berlaku ini, situasi ini telah membenarkan apa yang Nabi SAW sebutkan. Maka kita rakan-rakan dalam kehidupan pun sama. Ketika berdoa kepada Allah, doalah dengan apa? Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah dalam keadaan kau yakin doa kau akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kekuasaan Allah, jika Allah berkehendak, tidak ada apa yang boleh menghalang.